Pertama, Hyundai Atos. Sebut saja tentang Hyundai Atos ini, pasti kita akan terlintas sebuah kereta kecil yang praktikal. Di Malaysia, kita dikenali sebagai Inokom Atos. Terdapat beberapa nama bagi pasaran luar, antaranya Amica Centauro dan Kia Vistaro. Hyundai Atos mula diperkenalkan pada tahun 1997 sehingga tahun 2014. Namun ianya melalui beberapa bentuk bodi mengikut negara. Negara kita menerima dua versi, iaitu dua pilihan bentuk bodi, iaitu pre-facelift dan facelift. Bermulanya pada tahun 2000 sehingga tahun 2008. Semasa Atos diperkenalkan, ada dua pilihan varian enjin yang diperkenalkan, iaitu 1.0 liter dan 1.1 liter. Pada hari ini, kalau nak cari kereta yang kos selenggara rendah bawah RM5,000, ini salah satu keretanya. Semasa Inokom Atos diperkenalkan tempoh hari, antara pencabar terdekat bagi Inokom Atos adalah Pro 2 Kenari.